Assalamualaikum, saya Cik Wano Aira Syamim binti Syarah Hazmi, wartawan Mysore TV Channel TVPSS SK Sultan Omar. Hari ini Ahad 1 Mac 2026, saya bersiaran secara langsung dari Dewan Ahli Ihsan SKESO bagi Majlis Watika Pelantikan Pengawas Sekolah 2026 serta ceramah pencegahan jenayah seksual dan perlindungan kanak-kanak. Majlis ini bertujuan memberi pengiktirafan kepada barisan pengawas yang dilantik serta membentuk pemimpin muda yang berdisiplin dan bertanggungjawab. Pelantikan sebagai ketua murid. Apakah perasaan anda pada hari ini? Saya berasa amat bersyukur dan terharu. Semoga saya dapat menjalankan tugas ini dengan amanah dan menjadi contoh terbaik kepada rakan-rakan. Apakah harapan anda untuk warga SK Sultan Omar pada tahun ini? Semoga semua murid dapat bekerjasama, berdisiplin dan mengharumkan nama sekolah. Majlis berakhir dengan sesi fotografi sebelum bersurai. Diharapkan barisan pengawas sekolah tahun 2026 dapat menjalankan amanah dengan penuh bertanggungjawab dan menjadi contoh terbaik kepada seluruh warga sekolah. Saya Aira Syamimi melaporkan untuk Mysore TV. SKESO, be excellent, meretas kecemerlangan. Sekian, terima kasih. Bye-bye.